Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada video kali ini sangat menarik untuk perkongsian kita bersama ya. Bahawasanya ada yang tidak akan sampai ke fasa 4 ya. Malah mungkin sampai fasa 3 saja atau mungkin pada fasa 2 saja ya. Jom kita mulakan. Okey, perkara ini Amin kena jelaskan supaya kita faham dengan jelas berdasarkan amount kelayakan untuk pembayaran STR 2026 ini ada satu kategori ni yang dilihat sangat sikit amount kelayakannya. Okey, untuk makluman semua, kategori yang dimaksudkan adalah kategori isi rumah yang berpendapatan RM2,501 sehingga RM5,000. Okey, berapakah amount kelayakannya? Okey, untuk makluman semua, amount kelayakan bagi kategori ini yang tiada anak yang berpendapatan RM2,501 sehingga RM5,000, yang tak ada anak belum ada anak lagi, amount kelayakan hanyalah RM200 sahaja. RM200 saja. Okey, dan untuk makluman kita juga, pada fasa 1 kategori ini akan dibayar RM100 pada fasa 1. Jadi ada tinggal 100 lagi untuk disalurkan. Adakah akan sampai fasa 4? Dengan baki yang tinggal kata orang lagi RM100, berapakah yang kita jangkakan? Okey? Untuk fasa 2. Adakah fasa 2 itu akan dibayar sebanyak 100? Kalau 100 saja, maka setakat fasa 2 sajalah kategori ini akan menerima pembayaran STR. Okey, andai katalah RM50. Okey, maka fasa 2 50, fasa 3 50. Habis RM200. Jadi kategori isi rumah yang berpendapatan ini RM2,501 sehingga RM5,000 ni yang tak ada anak dilihat sebagai memang jelaslah ketara sangat satu golongan yang tidak akan sampai ke pembayaran fasa yang keempat. Berkemungkinan sampai fasa 3 saja, sekiranya RM50 disalurkan untuk fasa 2 dan fasa 3, dan berkemungkinan setakat fasa 2 sajalah, sekiranya pada fasa 2 tu disalurkan RM100. Kalau kita ikutkan sejarah pembayaran yang lampau memang tidak ada yang kemustahilannya pembayaran serendah RM50 dilakukan. Jadi untuk kategori isi rumah ni yang tak ada anak, berpendapatan RM2,501 sehingga RM5,000 ni, setelah dibayar fasa 1 sebanyak 100, baki tinggal 100, ada kemungkinan anda hanya menerima fasa 2 RM50, fasa 3 RM50 dan tamat. Atau pada fasa 2 bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri, dibayar 100 lagi dan tamat. 2 kali pembayaran saja. Jadi ambil maklum kategori ini. Okey, manakala kategori yang di bawahnya pula itu tidak menjadi masalah. Melihat dengan amount yang kita orang sebanyak itu, ia boleh disalurkan sampai ke fasa 4 insya-Allah. Dan ada fasa nanti yang akan menerima sekadar 50 saja bagi kategori yang di bawah ni pula. Jadi dekat sini kita faham dengan jelaslah bahawasanya bukan semua kategori ini akan sampai fasa 4. Ada kategori yang mengikut bilangan anaknya hanya menerima setakat fasa 1 atau fasa 2 sahaja, dan ada yang sampai fasa 3 saja jadi amount tu tak banyak bagi kategori isi rumah yang tersebut yang tak ada anak ni. Itulah dia dengan pengurangan amount sebanyak RM300 daripada jumlah keseluruhan semua penerima isi rumah ni yang mana ia disalurkan ke arah SARA pula. Jelas amount tu sikit, pembayaran untuk setiap fasa pun kurang, dan memang akan ada kategori isi rumah yang Amin sebut tadi tu hanya sekadar menerima pada fasa 2 atau fasa 3 saja. Tak sampai fasa 4 pun. Bayangkanlah. Kita boleh bayangkan sendiri. Kita boleh kira sendiri. Selepas amount 200 ditolak 100, tinggal 100, dan 100 tu nak dibayar berapa kali? Habis squad pun 2 kali, 50. Atau satu kali saja lagi pada fasa 2 sebanyak 100 dan tamat. Itu dia untuk makluman kita semua. Okey, tak semua fasa ni akan ada sampai fasa 4 untuk penerima isi rumah jadi kategori yang Amin sebut tadi tu anda tak banyak dapat dan tak sampai fasa 4 pun. Baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat pada semua. Jadi kategori yang berkenaan ambil perhatian.
Okey, manakala kategori lain terutamanya yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, anda tak perlu risau, amaun anda tu cukup untuk dibawa sampai ke fasa 4. Okey, semoga jelas. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat. Segar daripada ladang. See you guys. Bye-bye.